Kedai kopi Chobani. Kedai ni memang betul-betul cara tradisional. Kita order hari ni menu yang cukup klasik lah, pulut ikan kering. Satu-satunya muzium padi kat Malaysia ni. Ni mural 360 darjah. Aku sendiri rasa tak betik sebab aku dah masuk sampai dalam. Selamat pagi geng. Kita dekat hari kedua kita pusing Malaysia 3 hari 2 malam dalam bajet RM500. Semalam kita pergi tengok semua city center semua kan. Hari ni kita akan masuk, kita akan explore banyak lagi. Geng, kedai hak kita pilih hari ni adalah kedai kopi Chobani. Dia lebih kurang mereka create suasana macam suasana kampung lah, dia kata. Makanan pun semua makanan kampung-kampung. Jom masuk dalam. Tanda menu di meja lepas tu. Nak order sini senang je. Kat sini ada kertas ni, kita tanda apa kita nak. Lepas tu kita bagi kat mereka. Senang. Hampa tengok setup kedai ni memang betul-betul cara tradisional orang dulu lah. Nestum lah, Milo lah, Jacob lah. Memang elok lah. Tak pernah aku terfikir, tak pernah aku sangka kat Alostak boleh ada cafe macam ni. Ni kalau nak private space sikit, ada tempat kat sini. Cun, aku harap makanan kalau sedap memang aku akan recommend kau-kau lah tempat ni. Untuk level hari kerja ni, crowded macam ni kira consider famous lah. Sebab hari ni hari kerja. Okey, menu yang kita order hari ni menu yang cukup klasik lah, pulut ikan kering. Nampak tengok ada pulut, ikan kering, nyok. Tiga-tiga kering. Tak ada kuah langsung. Ni kira consider makanan kampung lah kot. Okey, jom rasa sekali. Ada pulut. Ambil pulut sikit, nyok sikit, ikan kering sikit. Tebal lah. Honestly, aku tak sangka dia sedap macam ni. Sebab dia ada pulut kat sini, berlemak, nyok macam biasalah, manis-manis sikit. Lepas tu ikan kering yang masin. Benda ni kan nampak kena try lah. Aku tak tahu macam mana nak describe, tapi yang aku tahu dia memang nikmat lah. Nikmat gila-gila. Okay geng, wajib cuba mai kedai ni. Lepas tu hampa kena try benda ni. Sebab menu ni aku tak pernah makan kat mana-mana. Kat sini ada. Geng, kedai ni aduh, aku nak kata apa weh, memang betul-betul dimensi klasik macam depa abang lah. Dengan makanan sedap weh. Pulut ikan kering, hampa ingat tak sedap ke? Sekali dengan nyok dia, masuk elok lah. Wajib weh, mai Alostak mesti nak singgah sini. Hak orang Alostak pun kalau hampa tak tahu, hampa mai makan sini. Murah. Dia boleh masuk dalam bajet kita. Okay geng, next place. Geng, ni dia kita singgah dekat muzium padi. Satu-satunya muzium padi kat Malaysia ni. Maklumlah Kedah ni negeri jelapang padi kan. So of course dia kena ada muzium macam ni, so that orang mai belajar budaya pasal tanam padi lah, sejarah-sejarah dah. Okey, dia masuk dalam. Hampa tengok bumbung dia, memang bentuk padi tu. Masuk dalam. Bayaran secara tunai sahaja. Geng, mai sini ni memang wajib kena ada tunai lah weh. Mereka tak ambil QR ke apa. Tapi nasib baik lah aku jumpa ada abang yang baik kat sini. Aku transfer kat dia, dia bagi cash RM5 kat aku untuk beli tiket. Orang Kedah ni memang, aku lupa nak abang lah, memang semua baik-baik lah. Memang suka tolong orang. Aku tak bohong, kalau hampa mai sini hampa rasa sendiri. Perlis itu pun sama agak. Kita Malaysian memang macam tu. Kat dalam ni ada satu tempat puncak Gunung Keriang. Replika lah. Tak boleh nak pergi hiking ni, ni tangga elok. Bolehlah tengok replika dia.
Wow, tengok ni geng. Ni mural 360 darjah yang tunjuk kehidupan, suasana kehidupan dekat kawasan sawah padi ni, kawasan Bendang. Cukup magical lah lukisan ni. 360 darjah ada sekeliling. Okey, aku rasa dah habis satu round. Semua 360 darjah ni dia berkaitan pasal tanam padi. Mural ni dilukis oleh pelukis daripada Korea, lebih kurang 60 orang. Yang dia ambil lebih kurang 2 tahun nak siapkan tempat ni. Memang hebat lah, memang hebat. Banyak kat tempat duduk diperbuat dekat setiap sudut ni, so that orang boleh enjoy the painting. Orang hak betul-betul artistik ni aku rasa depa duduk berapa minit tengok setiap angle kot. Okey, turun daripada tingkat tu, kita pergi tengok satu-satu kat sini. Ni benih padi lah. Sini dia ada structure lah, structure biji benih padi. Okey, yang ni ukiran timbul asal usul pertanian lah. Padi kat Kedah ni depa tanam start awal abad Masihi lagi lah. Memang lama betul. Ini collage pertanian pra-merdeka lah, sebelum kita dapat merdeka. Ni pun salah satu lukisan yang famous, lukisan cat minyak. Tempat mana ni? Orang Kedah. Okey lah, aku abang lah. Abang pernah dengar nama tempat empangan Pedu, Pedu Lake. Dulu masa kecil-kecil ni spot favourite family aku. Memang pergi ramai-ramai duduk tang tu. Lah ni aku tak tahu jadi apa agak Pedu. Kena find out lah. Lukisan Kedah dalam sinaran petang. Sunset view lah. Lukisan ni lukisan semburan serbuk permata. Ni grafik wawasan 2020. Aku rasa tu je dekat tingkat ni dia banyak ke arah seni-seni mural. Kat atas tu mural 360. Tu terbaik lah. Yang bawah ni dia ada mural-mural dia lah. Dengan dia ada sejarah dia bertulis. Tapi kita tahulah kalau sejarah takkan nak cover semua, nanti boring lah kan. Galeri Alatan Pertanian Padi Kemboja. Bau dia. Model-model ni dia ada juga cenderahati. Kalau hampa nak beli ke apa, bolehlah beli kat sini. Sabun beras. Geng, kita dah keluar daripada muzium padi. Banyak info dia, terlalu banyak, komprehensif. So aku tak letak semua lah, aku letak sikit-sikit je. Yang mana yang interesting, yang mana yang hampa boleh tengok semua tu. Katalah macam student nak buat research pasal pertanian, atau hampa ni seorang yang minat pertanian, nak belajar pasal pertanian, inilah satu-satu tempat dekat Malaysia yang hampa boleh main belajar pasal benda ni. Okay geng, to the next destination. Geng, lah ni kita duk mai kat Taman Rekreasi Gunung Keriang. Dia tak jauh mana pun daripada muzium padi kita. So aku ambil lah Grab nak mai sini kan. Kokok lah boleh pergi tengok atas ke apa. Tapi rupanya yang ni taman rekreasi geng. So setakat nak mai sini untuk tengok taman rekreasi ni tak worth it lah. Aku sendiri rasa tak worth it sebab aku dah masuk sampai dalam. So aku rasa benda ni tak worth it. Unless kalau hampa nak mai daki, then aku tak tahu, mungkin best. So depan ni aku nampak macam ada ATV semua. So semua aktiviti ni kita akan explore dekat satu episod khas untuk Gunung Keriang. Untuk yang bajet ni, kalau setakat nak daki apa semua bukan
bukan kali ni lah. Timing pun dah pukul 12 lebih dah. Kita lunch dulu, lepas tu kita cari tempat mana lagi kita boleh pergi. Jom. Geng, ingat nak cover Museum Padi sekali dengan Gunung Keriang. Gunung Keriang dah disappoint us. So kita keluar dari kawasan tu, kita mai ke Bandar Maritim Kedah, which is Kuala Kedah. So bila mai Kuala Kedah, Bandar Maritim ni kena makan seafood lah. Tambah-tambah Kedah ni gulai ikan temenung dia famous. So kita mai sini, gulai ikan temenung Haji Jamil. Masuk